Nombor satu, minum air lebih. Nombor dua, jangan merokok. Okay, merokok ni ada dua elemen lah. Sama ada rokok yang pakai lighter ataupun rokok yang e-vape, yang elektronik. Sebab tadi kita nak jaga kita punya makan, betul? Ya, betul. Apa yang masuk dalam badan kita, yang kita sebut pasal natural processed food, ultra processed food, itu kita nak tahu. Tapi pasal rokok ni mungkin ramai tak tahu, atau mungkin ramai tahu tapi tak nak ambil tahu. Rokok ni ada lebih daripada 2,000 ingredient. 2,000 jenis chemical. Sebab dalam industri rokok ni, dia bukan tembakau je tau. Dia kompleks proses. Nombor satu, nak bagi orang ketagih. Nombor dua, nak bagi benda tu hidup. Contohnya kalau dia nikotin lah. generasi dulu, dia isap rokok tembakau, gulung kan, ataupun pipe. Berapa lama dia orang cucuk pakai lighter? Lama. Berapa kali? Dia dulu saya tak tahu lah. Tapi banyak kali lah. Tahun. See? Banyak kali. Tapi dalam rokok moden, rokok yang stick tu, that's why dia boleh hidup dengan macam tu. Sebab dia letak chemical untuk jadikan api tu sentiasa hidup. Dan chemical tu sebenarnya daripada petrol, dan banyak lagi chemical lain. Itu yang saya sebut dalam 2,000 chemical yang ada dalam rokok. Nak bagi kita agih, nak bagi nyala, nak bagi kalau ada angin, dia boleh hidup, dan nak kira. It's all about science, it's about mathematics, dan paling penting about business lah.